Kita ni yang mati-mati, yang hidup diteruskan. Oh, kau lainlah prinsip kau, tak mati lagi dah tambah satu lagi. Aku tak boleh guna pakai yang kau punya tu. Teori kau tu salah. Sebab aku ada penonton setia kat rumah. Yuk. Tak ada yuk, engkau je mati yuk. Amboi kamu ni. Geram betul aku. Aku tak jaga kau cakap macam tu yuk. Yelah. Tak nyempat kawan tu mati dah. Ada satu lagi. Ini setia. Walaupun 3 tahun orang rumah dah tak ada. Tapi aku rasa macam dia tengah menengok aku je. Yuk. Kau jangan terlupa yuk. Setia bodoh. Dia biasa tau. Macam ni yuk. Seorang-seorang duduk kau mati macam mana? Seorang pun tak tahu. Tak tahu apa. Busuk je. Hidup pun busuk. Mati-mati lah. Alah, kamu ni macam geram yang tadi je tu. La ilaha illallah. Waalaikumsalam. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Ayah, Suri pergi buat air kopi ya. Masuk kalau boleh menyorok ni. Suri nak ke mana tu nak? Nak? Nak anak aku. Kamu sampai-sampai ni kenapa? siapa nak merisikkan aku? Aku sendirilah. Lah. Ya dah cerita dah. Macam mana? You rasa sesuai tak? Tak apa you. Tadi Suri tiba-tiba you. Apa ni? Yelah. Kalau ayah I dah kata begitu, I ikutlah. Ya Allah, you macam gitu je you terima I. You ni memang anak yang baik lah. I tak sangka tau you. Nak, tolong bagi ibu jari kaki tu nak. Ni apa? Kamu buat macam nak makan mentos. Sama-sama. Alah-alah sopannya kalau kelepuk kali garang. Ya ke? Aku fotografer ke? Kau fotografer? Kau SPM lepas dah. Aku fotografer kan? Ya. Bangun. Bangun. Tiga-tiga sekali, bangun. Bangun. Alamak, aku tak Tiga shot je. Tangan atas macam orang kena tembak. Kamu ni kalau tak keluar-keluar aku panggil Cik B kan.